Di kaki gunung yang megah, bukit tinggi menyimpan cerita yang penuh makna. Kabus pagi menyelubungi lembah, menyembunyikan keajaiban alam yang hanya dapat dirasai oleh mereka yang mencarikan ketenangan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada kedamaian. Setiap sudut menawarkan keindahan yang menyentuh jiwa. Alam semula jadi bukan sekadar pemandangan, tetapi sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang membawa kita menyelami sejarah, merasai kedamaian dan menghargai setiap detik yang diberikan oleh Tuhan. Bro, happy jam. Baru je keluar dari airport Minangkabau, aku terus ride menuju ke Bukit Tinggi. Perjalanan dari airport ke Bukit Tinggi mengambil masa lebih kurang 2 jam. Tapi sebelum sampai, ada satu lokasi menarik yang wajib kita orang singgah. Selepas lebih kurang 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di air terjun Lembah Anai. Yang menariknya, air terjun ni betul-betul tepi jalan utama ke Bukit Tinggi. Kat Lembah Anai ni, dia punya waterfall tak tahu berapa tinggi, tapi memang sangat-sangat cantik dia punya waterfall dia. So aku rasa ini adalah tempat yang sangat-sangat best untuk korang bawa family korang datang untuk bergambar dan tengok ciptaan Allah kat sini. Hati-hati bila berjalan dekat area Indonesia ni, tepi jalan. So yang bawa budak-budak tu behave lah. So sekarang ni kita nak try, nama dia Mika Talago. So daripada perjalanan kat sini kita boleh dapat, dia macam lempeng tau, lempeng kelapa. Dalam dia kelapa, dia bakar guna kayu arang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sedap. Dia ada kelapa. Memang nak agak. Rasa tu. Rasa macam lempeng. Akhirnya kita orang sampai juga dekat Bukit Tinggi. Tapi sebelum mulakan sesi jalan-jalan, perut pun dah lapar. Jadi kita terus singgah dekat nasi kapau Unicah. Okay, so sekarang ni kita ada dekat restoran kapau Unicah. So sekarang ni kita ada berapa lauk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lauk. So kita try ayam masak merah rasanya ni. Lebih kurang lah macam tu. Sambal dulu. Dia rasa macam sambal belacan lah. Sedap. Okay. Cuma dia keras sikit tau, dia dah lama.
bila still okay boleh makan. Sedap. Okay, so tadi aku makan nasi kapau ni, bermaksud dia macam nasi padang lah. So far aku boleh bagi rate dia dalam 7/10. Sebabkan makanan tu sedap, tapi mungkin kita orang lambat dan dia punya lauk tu dah keras sikit lah. Tapi so far okey je semua. Alhamdulillah sedap, and aku rasa recommended lah kalau untuk korang datang rasa itu ada kat sini. Lepas dah makan, kita terus jalan-jalan sekitar Jam Gadang. Jam Gadang ni memang ikonik, mesti singgah kalau datang ke Bukit Tinggi. Dengan suasana yang sibuk, orang ramai, dengan cuaca yang sejuk, tempat ni memang ada vibe dia sendiri. Banyak juga kedai-kedai menarik yang ada kat sini. Okay, so sekarang ni aku ada dekat Sianok Canyon, dekat Bukit Tinggi ni, dekat betul-betul pekan ni. So aku rasa sangat-sangat cantik, and korang akan nampak gunung Sigalang kat atas sana tu. Bayaran dia hanya RM25,000 untuk seorang dewasa. Puas hatilah bila datang sini, sebab aku rasa aku terpukau dengan dia punya kecantikan alam dia. Tempat dia memang sangat nice. Bawah tu dia ada sungai pula kat bawah tu, dan satu lagi tempat kat belakang tu aku rasa dia macam vibe macam dinosaur punya vibe lah. Dia punya gunung dia, bukan gunung, bukit dia tu nampak sangat-sangat cantik lah, unik. Rasa macam dunia ni tiba-tiba jadi lebih tenang, dikelilingi lembah hijau, udara segar dan bunyi alam. So sebenarnya kat sini aku rasa ni kawasan istirahat lah, macam taman-taman untuk orang lepak-lepak petang-petang macam tu. So dia ada pondok-pondok kat sini, dia ada macam apa, monumen pun ada kat dalam ni. Tapi peliknya berbayar lah. Lepas dah jalan-jalan, kita terus try street food yang famous dekat Bukit Tinggi. Murtabak Indonesia ni dengan inti coklat yang manis, luar garing, dalam lembut, memang memuaskan. Lepas tu tambah sate padang pula. Kuah kacang dia pedas, tapi dah biasa je rasa dia. So malam tu kita teruskan dengan bakso original Indonesia. Kuah pekat, daging lembut, dan rasa dia memang penuh. Apatah lagi makan panas-panas waktu malam, time hujan pula tu, feeling tu memang tak sama. Pagi ni kita akan meninggalkan hiruk pikuk kota dan menuju ke tempat yang lebih damai. Tempat yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau. Sebuah keajaiban alam yang menanti untuk kita temui. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai di Lembah Harau, di Swarna Bumi Harau, di kawasan daerah Payakumbuh. So kat sini kau boleh tengok lembah-lembah yang sangat-sangat cantik kat sini, and dengan dia punya sawah padi. Sangat-sangat cantik, tenang gila dekat sini. Sangat-sangat puas hati lah. So perjalanan aku daripada Bukit Tinggi tadi nak ke sini dalam masa 2 jam. 2 jam tau. Lebih kurang dalam 2 jam. Naik motor, sakit pinggang. Tapi sumpah bila dah sampai, sangat puas hati lah. Sangat-sangat berbaloi. Di sini, alam berbicara dalam bahasa yang tak terucap. Tebing-tebing yang tinggi menjulang dan pepohon hijau yang rimbun, semuanya menyatu menciptakan pemandangan yang memukau. Sini pun korang boleh datang dan korang boleh tengok betapa cantiknya kat sini. Korang boleh ambil gambar dengan berlatar belakangkan bukit-bukau yang kat sini. Memang sangat-sangat cantik guys. So dia ada banyak spot-spot gambar yang sangat-sangat menarik kat sini. Okey, selain daripada korang boleh ambil gambar kat sini, diorang ada juga sediakan
hotel ataupun homestay macam ni. Yang macam kat belakang ni, ini adalah tempat penginapan lah. Memang sangat-sangat cantik, unik, macam Labu Sayung gitu. Suarna bumi Lembah Harau mengajarkan kita untuk menghargai kedamaian dan keindahan alam yang begitu dekat dengan kita. Sebuah perjalanan yang menghubungkan kita dengan alam, sebuah tempat di mana kita boleh kembali kepada diri sendiri. So sekarang kita ada dekat Istana Bahasa Pagar Ruyung. Masuk dia tadi untuk seorang 30. Sama juga harga untuk kanak-kanak. Bike ni kita sewa dalam RM50,000. So boleh pusing kan dalam ni. Di tengah-tengah tanah Minangkabau berdiri sebuah maliga yang megah, menyimpan sejarah, budaya dan kisah-kisah yang telah terukir sepanjang zaman. Ini adalah Istana Bahasa Pagar Ruyung, simbol kebesaran dan keagungan kerajaan yang pernah menguasai seluruh tanah ranah Minang. Nama pakaiannya apa? Ini pakaian Minang. Okay, so kat sini pun korang boleh sewa baju tradisi kat sini. Itu baju Minang dengan harga RM75,000 untuk dewasa. Untuk baju ori dia ada baju ori dengan baju biasa. So untuk baju biasa tu dah RM35,000. Kalau baju ori RM75,000. So memang cantik dia punya design baju dia. So nice. So kat sini ini adalah rumah masyarakat Minang yang ada di sekitar Pagar Ruyung ni lah. So memang sangat-sangat cantik dia punya structure dia. Sumpah memang terpegona. Dan dia punya tajam tu memang aku rasa dia punya tu memang sangat teliti lah dia punya pembinaan dia tu. Sangat-sangat nice. Sini bina rumah gadang yang menjulang tinggi, atap melengkung seperti tanduk kerbau, melambangkan kebanggaan dan semangat masyarakat Minangkabau. Setiap ukiran kayu yang menghiasi dinding dan tiang menggambarkan cerita rakyat, adat istiadat dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun. So aku ingatkan kat sini dia setingkat, rupanya dia 2 tingkat. Ya Allah, sangat-sangat cantik unik gila kat sini. Aku sangkakan 2 tingkat, rupanya 3 tingkat. Ya Allah, dia memang sangat-sangat unik lah buat benda ni. Sumpah cantik gila. Dia punya bangunan ni dia macam batang dia tu dia condong ke dalam tau. Bukan selalunya kalau kita tengok diorang akan condongkan keluar. So ini dia condongkan ke dalam. Dia unik, dia punya kukuh lah. Kukuh. So yang korang nampak ni, yang ni jenis kecil sikit ni jenis daripada yang itu tadi istana. So ini adalah tempat simpan padi diorang. Simpan padi pun dah unik macam ni. Masya Allah, unik betul orang-orang yang ada kat Indonesia ni. Di antara bukit-bukit hijau di Sumatera Barat berdiri sebuah jambatan yang menjadi saksi perkembangan dan kemajuan. Inilah Jambatan Limpapeh, simbol penyambung antara sejarah dan masa depan. Okay, so sekarang ni kita ada dekat kebun haiwan di tengah-tengah bandar Bukit Tinggi ni. So memang nice. Tengah-tengah bandar tiba-tiba ada macam zoo lah. So sebenarnya niat kita kan nak pergi Jambatan Limpapeh, tapi tak tahu pula dia kena masuk dekat kebun binatang ni. So kat dalam ni pun ada juga rumah Minang. So kau boleh tengok kat sini pun ada rumah Minang. Okay, so sekarang ni kita kat Jambatan Limpapeh. Dia ni jambatan antara bukit yang sebelah sana dengan zoo tadi dengan bukit yang sebelah sini. Sebelah sini adalah taman-taman yang kau boleh lewat kat sini untuk tengok macam benda punya benda-benda yang bersejarah lah dekat sebelah. So antara zoo tu dengan bukit yang sebelah tu. Di Bukit Tinggi ada satu tradisi yang membawa kita kembali ke zaman dahulu. Bayangkan bunyi-bunyi langkah kuda yang tenang mengiringi perjalanan melalui jalan-jalan bandar yang indah. Beca kuda ni digunakan oleh penduduk tempatan untuk ke pasar atau urusan lain.
Kini ia menjadi daya tarikan pelancong yang ingin merasai suasana klasik. Di tanah ini, setiap langkah membawa kisah. Dari jejak di jalan berbatu hingga ke batas sawah yang menghijau. Bukit Tinggi sentiasa mengingatkan aku akan sebuah perjalanan. Bukit Tinggi bukan sekadar destinasi, ia adalah memori, jiwa dan perjalanan yang tak akan aku lupakan. Perjalanan ini mungkin berakhir, tapi kenangannya akan terus hidup.